Hyaluronic acid ni adalah bahan yang buat kulit kita rasa lembap, dan benda tu bukan baru bermula daripada TikTok Shop. Sejak tamadun awal, manusia ni dah obses dengan kulit lembap. Dulu masa Mesir Purba dia guna minyak, madu, susu, perfume oil. China pula guna bahan gelatinous macam sup tulang, tendon dengan kulit. Tamadun Islam pula dia pakai minyak, madu, rose water, herba, wangian. Zaman tu tak ada lagi istilah skin barrier, dia tak ada lagi istilah humectant. Tapi dia faham satu benda yang masih lagi digunakan sampai sekarang, iaitu kulit kering ini buatkan kita rasa tak selesa. Dia buat kita rasa tegang, kusam. So bila sains berkembang, bahan untuk pelembap pun turut berkembang. Daripada minyak semula jadi madu dengan susu, lidah ke arah lanolin daripada bulu biri-biri, lepas tu daripada petroleum jelly pula, lepas tu daripada mineral oil dengan glycerin. Pada tahun 1934, dua saintis bernama Carl Mayer dan juga John Palmer kaji cecair jernih dekat mata lembu. Bukan nak buat skincare, bukan nak launch produk serum. Mereka cuma nak tahu apa bahan dalam mata ni yang buat dia jernih, licin dan macam gel. Dari situlah mereka jumpa hyaluronic acid. Hyalos maksudnya jernih macam kaca. Bahan ni bukan saja ada dekat mata lembu, dekat badan manusia pun ada. Dekat kulit, dekat mata, dekat sendi, dekat tisu. Kerja dia memang untuk bantu dan tarik air supaya kekal dekat badan. Dan semakin teknologi itu berkembang, industri ni pula beralih kepada bacteria fermentation untuk kita hasilkan bahan hyaluronic acid. Lebih konsisten, lebih bersih dan juga lebih orang kata animal friendly. Dekat sini adalah Lumia Hydroseed ni masuk. Kita formulasikan dengan hyaluronic acid yang biasa digunakan dalam skincare bersama bahan sokongan untuk bantu kulit rasa lagi lembap dan selesa selepas mandi. Wangian dia pula lembut dan mahal. Kalau lepas mandi hampa rasa kulit macam tegang, kering dan rasa macam kena tarik, hampa kena ubah ritual mandi hampa. Hampa kena pilih Lumia Hydroseed.